Datuk Amizan, berhentilah daripada menggunakan jawatan kamu untuk menegakkan benang yang basah. Dalam sidang media pertama, kamu sendiri yang kata Ops Gasak dijalankan di bawah undang-undang sedia ada termasuk Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan PPKB Pindaan 2021. PPKB Pindaan 2021 berkuat kuasa 15 Oktober 2021. Berkendakkan mana-mana pihak yang menggunakan lebih daripada 42 kg LPG perlu mendapatkan permit barangan kawalan berjadual. Peraturan ini nama dia Peraturan Kawalan Bekalan Pindaan 2021 yang telah berkuat kuasa sejak 15 Oktober 2021 di bawah pentadbiran kerajaan yang lepas. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahawa mana-mana pihak yang menyimpan atau menggunakan barang-barang kawalan melebihi kadar tertentu perlu untuk memohon permit barang kawalan. Amizan sengaja sebut PPKB dikuatkuasakan ketika pentadbiran terdahulu di mana saya, Wee Ka Siong, adalah seorang Menteri Kabinet. Amizan, kamu perlu faham ini. Pertama, peraturan seperti PPKB bukan undang-undang yang perlu dibahas panjang lebar di Parlimen. Ia hanya memerlukan tanda tangan menteri, disiarkan dalam warta kerajaan dan jadi sah dikuatkuasakan. Dengan erti kata lain, menteri boleh buat sendiri, tak perlu panggil seluruh kabinet, tak perlu undi, tak perlu debat macam pindaan akta. Jadi, apa kena-mengena dengan menteri pengangkutan pada masa itu? Melainkan kamu fikir semua menteri patut bakat baca dan luluskan warta kerajaan sekali. Kalau begitu, semua menteri masa itu patut dipersalahkan juga. Dua, sebarang pindaan akta pula perlu dibentangkan dan diluluskan di Parlimen dan saya selaku seorang ahli Dewan Rakyat dan menteri ketika itu perlu mengundi untuk meluluskan RUU pindaan kepada akta ibu. Kebetulan RUU Kawalan Bekalan Pindaan 2021 dibentangkan dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 21 Mac 2022. Ini merupakan pindaan kepada akta ibu yang pernah kamu petik dalam sidang media pertama iaitu Akta Kawalan Bekalan 1961. Apabila Amizan sebut nama saya merupakan menteri, sudah tentunya ia satu percubaan untuk mempersalahkan saya. Maka saya telah tunjukkan handset mengenai satu-satunya pindaan akta ibu perihal kawalan bekalan yang berlaku ketika saya menjadi Menteri Pengangkutan pada masa itu. Kalau Menteri KPDN Amizan kata saya salah rujuk undang-undang walaupun saya dah tunjuk semua lampiran, maka menteri kena tunjuk pula bukti melalui lampiran peraturan-peraturan kawalan bekalan PPKB Pindaan 2021 yang dengan jelas menyatakan bahawa semua kedai makan wajib guna LPG komersial dan tak layak guna tong LPG bersubsidi bermula tahun 2021. Ada di mana? Inilah asas utama kenapa ramai peniaga dan rakyat risau. Boleh guna tong gas bersubsidi RM26 atau kena guna tong gas tanpa subsidi berharga RM70. Bukan hal berkenaan 3 tong atau 4 tong atau 5 tong. Itu saja. Sebenarnya, Menteri Amizan nak ubah PPKB ini semudah tukar lagu ringtone. Menteri boleh buat pada bila-bila masa. Tak perlu Parlimen, tak perlu jemaah menteri, tak perlu sidang media berlagu pilu nak peli dan caci untuk terus kelirukan rakyat. Amizan boleh buat atau pindah peraturan sekarang juga. Tanda tangan dan hantar ke Jabatan Peguam Negara untuk proses disiarkan di dalam warta kerajaan. Habis cerita. Ingat, ini berkaitan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh menteri dan boleh saja diubah bila-bila masa sebab kuasa dah diturunkan kepada menteri melalui akta berkenaan. Menteri Amizan kata, saya sepatutnya bersuara 4 tahun dulu mengenai peraturan dalaman Kementerian KPDN. Walhal, benda itu pun bukan bawah kawalan saya pada masa itu. Tapi sekarang, saya nak tanya kamu balik. Sebagai Menteri KPDN yang dah pegang jawatan hampir 2 tahun, kenapa kamu sendiri tak bersuara dari mula lagi mengenai peraturan ini? Sedangkan peraturan ini boleh saja diubah bila-bila masa oleh kamu sendiri. Sebaliknya, kamu pilih untuk laksanakan Ops Gasak dengan begitu tegas sampai menimbulkan kemarahan dan bagi saman kepada penjaja dan kerisauan ramai peniaga kecil restoran dan juga rakyat. Akhirnya, bila tekanan datang kiri kanan barulah kena buat pusingan konon umum kabinet dah bersetuju untuk beri beberapa pengecualian
Tapi butirannya nanti akan diumumkan. Apa ni? Tak payah tunggu. Soalannya mudah. Kenapa berkeras dulu, baru nak berlembut bila dah jadi isu besar? Amizan, betul. Kita dah berkenalan 20 tahun. Tapi pada 31B, saya hantar mesej selepas membaca statement kamu. Itu tengah malam lah. Kalau tak boleh jawab pun, takkan 8 hari pun tak jawab. Siapa yang sombong angkuh ni? Jadi, tak payah drama, tak payah spin, tak payah heret orang lain. Kononnya turut terlibat. Kalau niat nak bantu rakyat, buat sajalah. Amizan, tak payah perli dan buatlah keputusan yang tidak membawa beban kewangan yang berat kepada rakyat.